Assalamualaikum kepada semua pejuang-pejuang jentera purba. Okey guys, hari ni saya nak kongsikan sedikit berkenaan tentang cara untuk kita beli barang di Facebook Marketplace. Okey, sebenarnya bukan cara beli barang sebenarnya. Sebenarnya ada sebelum ni saya ada post dekat dalam Marketplace. Okey, bila saya post kat Marketplace ada yang WhatsApp saya kan. Ada yang DM saya, mesej bang minta nombor WhatsApp apa semua, sedangkan saya dah post nombor WhatsApp semua dalam detail yang saya jual barang tu. Okey, biasa ni kadang-kadang saya pun terkena benda yang sama kan. Jadi dekat sini bila kita scroll nak beli barang kan, lepas tu kita dapat baca dia punya description dia tulis hidden information. Okey, contohnya helmet ni lah. Helmet ni kita tekan, kita klik, lepas tu pula kita tengok description dia nak jual sebab nak pakai duit. Lepas tu hidden information. Okey, dekat sini hidden information ni sebenarnya nombor WhatsApp dia ataupun nombor kontak dia. Jadi dekat sini kita nak klik send butang ni, hai adakah ini tersedia, ataupun kita message dia, dia mungkin lambat reply sebab dia dah letak nombor WhatsApp semua. Bukan semua orang 24 jam main Facebook kan. Jadi dekat sini saya nak kongsi dengan korang semua macam mana kita nak tengok hidden information ni. Okey, first kali anda perlu klik butang share. Klik butang share ni, lepas tu kita copy link. Lepas tu kita keluar daripada sini, lepas tu kita buka dekat Chrome. Okey, buka dekat Chrome, Facebook, kita balik apa semua, kita dah login semua. Lepas tu kita paste dekat sini. Kita paste link yang kita copy tadi, kita tengok. Okey, dekat sini. Anda boleh nampak nak jual sebab nak pakai duit. Jadi nombor dia dah tertera dekat sini. Maaf saya dah terkeluar. Okey, so dekat sini kita boleh nampak 012514 kan, owner yang nak jual helmet ni. Jadi dekat sini kita boleh dapatkan nombor kontak dia daripada hidden information. Kita boleh buka balik kan. Ini tadi kita punya apps tadi, kalau boleh tengok lagi lah kan. Ini dia hidden information. Dekat apps dia hidden, kita tengok dekat Chrome. Kita kena login balik, kita paste balik apa yang kita copy tadi. Okey guys, ni saya kongsikan sedikit. Jadinya kalau anda kata korang nak pergi beli barang dekat Marketplace kan, bila buka-buka ada hidden information kan, ada hidden information semua. Contoh macam ni kan, Kawasaki SS2 ori motor nak jual. Dah semangat dah nak beli Kawasaki ori motor ni kan, tapi hidden information pula. Jadinya kita share, tekan butang share, kita ambil copy link, lepas tu kita masukkan dekat Chrome, lepas tu kita paste je balik apa yang kita copy tadi kan. Ni sorry ya, ini tadi. Okay, kita copy link balik. Okay, kita copy dekat Chrome tadi kan, tengok. Okay, so kita dapat nombor telefon dia kan, jadi baru bersemangat sikit kita nak beli barang. Okay guys, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel saya, Carol Speedster, untuk video-video yang lebih menarik. Okay guys, Assalamualaikum.